Tengok ni guys, ini BMW X3 serba baru generasi keempat dah sampai dekat Malaysia. Let's check it out. Styling dia betul-betul all new. Bentuk dah jadi bulat, dia punya lampu dia tajam dan grill of course makin besar dan sekarang ada iconic glow lagi. Apa yang aku tak suka, grill kiri dia ada radar untuk ACC, sebelah kanan ada kamera pula. Macam tak balance lah. Rim dia pula 19 inci tapi still nampak kecil sangat juga sebab tayar dia masih tebal lagi. Nasib baik dekat belakang ni dia nampak smart, futuristic. Dia punya lighting signature dia memang cool. Plus dekat bawah ni ada badging system yang lagi simple. X320. Dekat dalam ni design dia nampak fresh dan dia punya ambient lighting serius canggih. Lepas tu dashboard dia pula kita dapat versi yang leather tambah stitching lagi. Bukan yang full fabric macam pasaran lain yang tu nampak murah sikit. But pasal quality ada banyak part plastik dalam kereta ni yang nampak murah dan ada part yang dah longgar pun. Pasal spek pun it can be better lah. Dekat Malaysia ni kita dapat sound system yang paling basic sekali dan dekat atas tak ada sunroof. Nasib baiklah dekat belakang kereta ni masih practical. Dia punya space dia besar, kerusi selesa, boot pun sangat luas. Tapi tengok ni, kereta ni baru-baru pun dah longgar dah. Pasal engine kita dapat 2 liter turbo mild hybrid 0 ke 100 8.5 saat dan dia ada 8-speed automatic dengan all wheel drive. Last kali harga BMW X3 20 xDrive M Sport ni RM349,000. Naik sekitar RM10,000 lah banding dengan model lama. So ini dia guys, BMW X3 baru. Korang pilih model ni ke Mercedes-Benz GLC? Tulis kat bawah.